ni. Pandai nak dikoyak. Kita koyak jadi. Okey, biar makan. Dah. Okey. Guys. Kalau pergi di Thai, awak nak beli nasi kerabu. Nasi kerabu dia memang tak ada lauk. Awak tak percaya? Sebab sedap dah ni habis migau-gau belakang dah ni. Awak makan. Campur lauk pun sedap kan? Campur lauk pun sedap. Tapi kalau ni awak memang bawa ori daripada Thailand ni. Ya. Jadi awak tak boleh makan. Awak tak percaya kalau memang ya. Awak makan nasi dengan dia ada tapi dia ada ular lah, dia ada macam sayur-sayur. Baguslah makan sihat. Tapi sedap. Ada hamburger pun kan. Yang ni 3 buku pilihan ni kan. Kalau pergi di Thai memang tak ada lauk. Kalau awak nak lauk juga dia hanya awak kena add on telur. Tapi kalau beli Pak Bami 3 buku pilihan ni Bami beli telur dah. Tapi kalau di Thai, ori Thai, kalau awak biasa pergi di Thai, awak akan tahu. Ni mungkin orang komen ni tak biasa pergi Thai ni. Biasa siapa ada dekat Kanchan nak buri? Biasa siapa ada? Kalau tak biasa siapa, jom pergi dengan Bami. Sedap kan? Aku ikan cik nasi kabut Kelantan. Ha? Aku ikan cik tu nasi kabut. Oh, awak ingat nasi kabut Kelantan kau ni? Ni bukan nasi kabut Kelantan, ni nasi kabut Thai. Nasi kabut Thai, dia tak ada lauk. Cuma kalau awak nak lauk ni, awak kena tambah gua ni. Lauk telur je. Sedap. Kalau nak makan telur sedap, tapi abang memang makan kosong sedap dah. Sedap kan? Awak gau, roseng makan. Oh guys, tak payah berlauk. Kan? Memang orang tak makan nasi tak ada lauk. Kita ya guys makan nasi nak ikan bakar, nak ayam bakar, ikan kukus telur masing. Hang ni tak payah berlauk sedap. Tak percaya awak terang. Dulu juga kan. Sebab ia ada sambal ikan je. Dia ada sambal ikan. Sambal ikan kita guna bati. Ikan fresh. Sambal dia ada sambal ikan, dia ada sambal nyoy, dia ada toge, dia ada yang buah paus, dia ada lada, dia ada apa lagi? Budu. Lepas tu dia ada daun, macam-macam daun lah. Banyak kau ada ni. Dia ada black pepper. Sedap. Tak payah pakai lauk dah. Jangan pelik kalau abang mi telur tu kan. Tu kira dah ada lauk dah. Patutnya tak ada lauk pun. Okey, saya kau bayar. Dah min.